Baru-baru ni kita dengar tentang kecederaan anak Kak Ifah sendiri, Akili, ketika di sekolah akibat pergaduhan. Alah, pergaduhan budak-budak kecil je. Berlaku Jumaat lepas. Ketika tu Akili sementara nak menunggu suami saya datang menjemput dia, jadi dia berbual dengan budak-budak rakan-rakan dia darjah 1, darjah 2, kenaan dengan WWE, Gusti. Betul tak Akili? So dia buat action tendang-tendang. Jadi dia tendanglah tempat duduk besi di pondok menunggu di dalam kawasan sekolah dia. Datanglah dua orang pengawas ni darjah 6, seorang lagi yang si pelaku ni lah. Darjah 5. Dia tarik baju adik tu. Oh, dia rentak baju adik. Lepas tu Akili ni pun geram juga. Dia buat macam mana? Cuba action. Mama tak tahu ni. Oh, dia tangkap macam ni. Lepas tu Dia tolak adik dia lagi. Dia pusing balik dapat penorela. Ambil kau. Kena Penorela tu siapa? penorela guru disiplin. tak tahulah macam mana dia tolak Akili kena palang besi tu. Jadi Akili dah terjatuh. Pihak sekolah pun maklumkanlah anak kami jatuh, cedera. Tapi tak bagi tahu cedera tu besar mana ke apa kan. Tak nak bagi kami panik. Tapi sebenarnya kami pun panik juga kan. Tak pernah takut apa-apa hal kan. Bila masuk dia dekat dalam bilik doktor tu, doktor buka, mak oi, lubang sikit lagi nampak tulang tengkorak dia tu kan. 6 jahitan lah. Saya difahamkan masa saya berada di ward kecemasan tu, mak pada si pelaku ni ada datang juga. Tapi dia tak nak jumpa, dia tak nak turun daripada kereta, dia tak nak jumpa saya. Mungkin dia takut saya tengah marah ketika tu. Dan suami saya meminta pada wakil daripada family ni balik dulu. Sebab keadaan tengah panas sekarang ni kan. Tak sesuai kita nak bincang apa-apa pun. Kita dengan cara baik. This is very serious. Punya luka sangat dalam. Dalam masa yang sama saya pergi buat report polis. Bukan saya buat report polis tu kerana saya nak kenakan budak ni, tidak. In case in future apa-apa hal berlaku kepada dia kan. Dan untuk rasmi lah, untuk claim insurans, untuk apa kan. Sebab semua butiran tu kita nak lengkap baru kita boleh claim apa semua kan. Bukan dia saya nak mengaibkan sesiapa di sini, tidak. Kena faham lah situasi saya, keadaan saya ketika tu kan. Family dia katanya tak nak berjumpa saya, tak nak minta maaf. Mungkin parents je fikir saya ada ambil seorang lawyer. Sebenarnya kami tak ambil seorang pun lawyer lagi. Sampai hari ni pun tak ada pun lawyer yang mewakili kami. Bapa si pelaku ni ingat kami ambil lawyer. So apa-apa hal kalau nak claim ke nak apa, talk to my lawyer. Wah gitu kan. Agaknya dia pandang kita ni, walaupun saya ni artis, dia pandang saya ni alah sekat anak artis. Artis tu apalah, ada sangat bandingkan mendorang kan. Macam saya rasa terhina lah sangat. Memang keluarga pelaku tu memang tak ada nak adik usaha untuk jumpa Kak Ifah sendiri. Dia tak nak minta maaf, tak apa. Takkanlah saya nak keluarkan duit RM10,000, RM20,000 nak bayar lawyer saya hanya nak suruh dia minta maaf dengan saya je. Anda mungkin terlepas di dunia ni, tapi di akhirat besok